Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke Dedok My Channel. Dalam video ini saya akan tunjukkan kepada anda semua cara untuk ubah limit transfer bagi Maybank melalui aplikasi MAE. So, buka aplikasi MAE, pastikan anda telah login akaun MAE anda. Kemudian anda tekan pada ikon gear di kiri atas skrin. Seterusnya anda tengok di tengah-tengah, kat bawah-bawah sikit ada menu Pay and Transfer. Tekan kat situ. MAE akan minta kita masukkan Maybank to you password. M to you password. Jadi pastikan anda ingat password anda. Masukkan password Maybank to you anda. Okey, contoh hari ni saya tak tunjuk lah kan. Saya masukkan password. Seterusnya tekan continue. Okey, bila kita dah masuk password, dia akan naik menu Pay, Transfer and Auto Debit for Zakat. Menu Pay atas ni, yang tu adalah untuk kita tukar limit scan and pay sahaja. Jadi kalau kita nak pakai QR code menggunakan aplikasi MAE ni, nak bayar menggunakan QR scan, jadi kita boleh set limit di sini. Untuk scan and pay, maksimum limit 1000 saja. Okey, dalam video ni saya nak tunjuk saya akan tukar limit duit now transfer ke e-wallet. Jadi dia duduk dalam kategori transfer. Kemudian okey, kita nampak transfer limit duit now service, tekan pada transfer limit. Dalam transfer limit ni dia ada banyak kategori lah. Kalau anda baca kat atas tu, transfer type. If you increase a transfer limit from its current limit, the new limit will be reflected after 12 hours as security measure. Decreasing a transfer limit from its current limit will be updated immediately. Jadi kalau kita turunkan had limit, dia akan aktif serta-merta. Tetapi kalau kita naikkan had limit, dia akan ambil masa 12 jam cooling period, barulah had limit tu akan aktif. Alright, kat sini anda tengok banyak kategori ya. Dia ada third party transfer, interbank transfer, overseas transfer. Dan kat bawah tu ada FPX duit now online banking /wallets. Okey, yang tu yang saya akan ubah. Sama aja, nak ubah yang lain pun sama aja. Contoh dalam video ni saya nak ubah duit now online banking wallet limit. Tekan kat situ. Sekarang ni saya dah naikkan limit. Sebelum ni saya dah naikkan 20,000 Jadi saya nak buat video ni, saya naikkan lagi. Kalau anda tengok tu, dia bagi tahu sekali transfer maksimum 30,000 saja. Tapi limit tu kita boleh naikkan lebih daripada 30,000. Cuma untuk setiap kali transaction maksimum 30,000 sahaja. Contoh dalam video ni saya nak naikkan limit kepada 31,000. So saya pilih 31,000, kemudian tekan done. Alright, lepas tu anda boleh tengok kat sini lah. Dia bagi tahu kat bawah tu, note this is your total combined limit. Total combined limit. Do note that maximum limit per transaction is 30,000. Jadi kalau saya naikkan limit 31,000, kalau nak utilize semua, kita kena transfer 2 kali lah. Okey, kemudian tekan button save changes. Are you sure you want to increase the limit for FPX /duit now online banking /wallets? The new limit will be reflected after 12 hours as security measures. Okey, yang ni confirm Yang ni dia akan bagi 12 jam cooling period. Jadi kalau anda confirm nak tukar limit, anda tekan button confirm. Seterusnya, secure to you authorization. Increase transfer limit. New limit 31,000. Jadi confirm nak naikkan limit, tekan button approve. Dan tunggu sehingga selesai. Okey, kita akan dapat notification daripada MAE. MAE dia akan hantar notification. Dan dia juga akan hantar SMS untuk perubahan limit ni. Jadi kita tengok tu, transfer limit increase, request successful. Jadi boleh tekan done. Selesai tu, anda boleh tengok sekarang ni kategori FPX duit now online banking masih lagi 20,000. Sebab apa? Dia akan ambil masa 12 jam cooling period. Cool down period. Ni security measure lah, supaya kita tak nak lah scammer pakai akaun kita kan, tukar limit ni. Jadi kita kena tunggu 12 jam. Selepas tu kita akan dapat limit yang baru. Alright, itulah dia cara macam mana nak tukar ataupun nak tetapkan transfer limit bagi akaun Maybank melalui aplikasi MAE. Jadi sekian saja untuk video kali ini. Assalamualaikum. Bye bye.